Laki muda tu. Satu lagi tau. Ada cerita betul. Tanjung Malin. Kita ada cerita. Malin dekat Padang. Ini tak suka. Ini sebenarnya pergi Indonesia sebab I tak bila I akan move to Europe semua kan. So satu kali tu I nak pergi lah. Cantiklah pemandangan di Belgium dekat tu. Mana? Ni pemandangan ni. Daripada tak ada saya ambil video lah. Nak berhenti ke? Kereta tak banyak ni dah malam. Nak berhenti boleh. Tak. Dah solat dah makan. Tengkoban perahu nak berhenti. Kalau tempat cantik bergambar background Padang. Tapi tak ada dah. Tak apa. Terus cerita kamu. Tengkoban perahu. Tak ada dah habis lah. Dia cerita kat Kundang Malin. Kundang Malin. Malin Kundang. Malin Kundang. Malin Kundang. Kita tak perempuan tu. Perempuan tu kan nama dia Lawa. Cantik. Dia punya ni video abang dah berapa minit? 3 minit oh. Cantik oh. Sejauh mata memandang. Mana? Itu kalau betul-betul macam satu. Desa Kapten kat sini lah Jerman. Jerman ni. Ada kincir angin kat situ. Pernah visit dia. Kapten pergi tak rumah dia, Besan? Sekali Kapten pergi dengan my son semua, my sister pergi jumpa dia. Masa tu main macam awak roller coaster. Ada Jerman ada tau. Ya. Ada. Lagi tinggi dia punya. Ini kalau pemandangan macam ni 15 minit pun saya rakam ni. Sedang merakam. Sambil dengar kartun. Dia orang dengar rakaman saya. Dia dengar tengok video saya, dia akan dengar cerita kartun. Salah, awak pun dah tahu cerita tu. Apa cerita? Malin Kundang dia dah kemak dia jadi kelawar tu kan. I pergi kat tempat Malin Kundang tu. Apa ni ada pak dia kan dia batu dia tanggang kan. Malin Kundang. Malin Kundang. Si tanggang Malin Kundang sama kan? Lebih paling juga lepas tu kan yang seorang lagi perempuan ni lawa kat anak I lupa nama dia. Bapaknya ada hutang dengan satu orang tua ni kaya lah kan, macam wali kota macam wakil rakyat gitu kan. Wali kota. So dia dipaksa kahwin nak selesaikan hutang bapak dia. Tapi pada masa yang sama dia dah ada boyfriend pegawai tentera. Pegawai tentera ni tak bekerja dengan wali kota. Kerajaan lah. Jadi dia nak kahwin tak dapat, so kena kahwin dengan orang tua ni. Kahwin. Lelaki ni tak pindah ke mana, dia cari girlfriend dia. Tak tahulah ada apa dia. Tapi masa ni nampak kubur dia kat atas. Tapi tak sempat kahwin dengan dia. Dia lari, dia lari tinggalkan orang tua. Tapi yang saya tragis tadi yang dia sanggup buang jantung dia bagi kat anjing. Itu tu apa tak kuat. Dekat isteri dia. Dia kat asal dia nangis. Baik pun cakap apa lagi ni. Alah bapa tahu cerita tu. Kalau bapa tahu kenapa tak cerita dengan mama? Bila budak tu guide tu cerita dengan mama. Baru mama tersentuh baik cakap kan. Cara penyampaian dia pun kan. Oh cantik. Yang dekat Amerika ni pula, I tak ada tunjuk, tapi one of this one macam anak angkat I, macam kau bayi anak I lah. Soal, jadi takkan kahwin. Curious kan. Duduk je kat sana, anak mak mungkin minyak ke apa kan. I pergi duduk mana lah. Dia jatuh dekat dia punya kereta pun bagus. I berdua my husband masa pergi anniversary dekat sana, menyambut tahun baru kat New York. Dia bawa I satu tempat kisah Amerika. Tempat ini dia kata Anti Zaitun dulu ni drug pusher, sembelih orang semua kan. Tapi sekarang tempat artis duduk mahal. Macam mana boleh jadi? Kisah. Masa tu siapa Perdana Presiden Amerika dulu sebut nama? George Bush. I tak ingat nama tapi langsung Biden. Bukan, itu nama. Gemuk-gemuk.